Korang pernah terfikir tak, di bulan sebenarnya ada satu tempat rahsia yang tak pernah didedahkan pada manusia. Namanya Brookhaven Bulan. Tapi tunggu dulu, yang paling mengejutkan, penduduk di sana bukan manusia, bukan robot, bukan alien, tapi monyet. Monyet tinggal di bulan? Macam mana boleh jadi macam tu? Dan kenapa semua monyet tu nampak marah sangat? Jom kita bongkar satu rahsia besar yang mungkin akan mengubah nasib bumi selamanya. Ketua, akhirnya alat pemusnah ini sudah siap. Bagus, sekarang tiba masanya untuk kita musnahkan bumi. Saya akan pastikan yang bumi hancur sepenuhnya. Cepat, kita kena pergi ke menara pemancar laser. Hahaha, saat yang kita tunggu dah tiba, bumi bakal musnah selamanya. Tak lama lagi, semua manusia akan menjerit dan lari ketakutan. Kami monyet angkasa sangat bencikan manusia. Ketua, kita dah hampir sampai ke menara pemancar laser. Baiklah, pasukan monyet angkasa lain sedang tunggu di atas. Ketua, silakan naik ke atas menara pemancar laser. Baiklah, kita jumpa di atas sana. Jom kita mulakan rancangan jahat kita sekarang. Dengan satu tembakan dari pemancar laser berkuasa tinggi ini, bumi akan musnah. Dengar sini wahai monyet angkasa, hari ini adalah hari yang paling bersejarah. Kita akan hancurkan bumi. Laser bersedia, sasaran dikunci. Bumi, selamat tinggal. Kenapa Brookhaven tiba-tiba bergegar? Yen tengok tu, ada laser besar tengah tembak ke arah bumi. Kalau laser tu tak berhenti, bumi boleh hancur sepenuhnya. Alien misteri akan siasat laser tu datang dari mana? Oh tidak, nampaknya semua tempat dah musnah. Alien misteri kena siasat siapa musuh kita kali ni. Sekali lagi Brookhaven dan seluruh dunia dalam bahaya. Masa untuk guna gadget alien teropong galaksi. Dengan teropong ini, alien misteri boleh melihat benda yang sangat jauh di angkasa. Apa tu? Alat pemancar laser? Apa? Monyet? Pelik betul, macam mana monyet boleh ada di bulan? Jadi alien misteri apa yang awak nampak? Yen, alien misteri nampak sesuatu. Laser itu datang dari bulan dan ada sekumpulan monyet jahat yang sedang menembak ke arah bumi. Apa? Monyet di bulan dan mereka nak musnahkan bumi? Kita tak ada banyak masa. Dalam beberapa minit lagi, bumi akan musnah sepenuhnya. Sekarang hanya Yen dan alien misteri yang boleh selamatkan bumi. Yen kena pergi ke bulan sekarang, cari dan rosakkan alat pemancar laser tu sebelum bumi hancur sepenuhnya. Sementara itu, alien misteri akan selamatkan semua penduduk Brookhaven. Alien misteri akan cuba pindahkan semua penduduk Brookhaven ke tempat yang lebih selamat. Baiklah, misi Yen kali ini ialah untuk selamatkan bumi daripada serangan monyet angkasa. Ambil alat ni untuk berhubung dengan alien misteri bila Yen sampai ke bulan. Alien misteri akan beri panduan seterusnya. Jom, misi bermula sekarang.
Yen akan naik piring UFO ni untuk pergi ke bulan. Hati-hati Yen, semoga berjaya. Baiklah, sekarang masa untuk alien misteri pindahkan semua penduduk Brookhaven ke tempat yang lebih selamat. Alien misteri akan guna gadget alien yang dinamakan sofa terbang. Cepat semua naik atas sofa terbang ni. Kita kena pergi ke tempat yang lebih selamat. Hello? Bertahan ya alien misteri, Yen sudah hampir sampai ke bulan. Wah, jadi inilah bulan. Di sini ada sebuah bandar yang kelihatan seperti Brookhaven. Nampaknya Yen berjaya mendarat tanpa dikesan oleh sesiapa pun. Hahaha, sekejap lagi bumi akan hancur, hahaha. Jadi itulah dia pemancar laser yang sedang menembak ke arah bumi. Yen perlu bertindak segera sebelum bumi musnah sepenuhnya. 60 Hello alien misteri, boleh dengar tak? Yen sudah berada di bulan. Bagus, Yen dah berjaya sampai ke bulan. Sekarang tugas penting Yen ialah cari peralatan komputer yang ada dekat sana. Lepas tu, masukkan pendrive dalam komputer tu supaya alien misteri boleh kawal sistem monyet angkasa. Baiklah Yen, terima arahan. Tapi kat mana Yen nak cari peralatan komputer ni? Oh, Yen rasa tempat tu mungkin ada peralatan komputer. Tempat tu terletak di tepi motel Brookhaven. Tak jauh pun dari sini. Jom kita pergi sekarang. Bahaya ni, ada monyet angkasa di depan. Hah? Alamak, nampaknya ada banyak monyet angkasa di kawasan ni. Tapi mereka masih belum nampak Yen. Yen kena bergerak dengan hati-hati dan menyorok dulu. Yen dah hampir sampai ke tempat yang ada peralatan komputer. Harap-harap tak ada sesiapa kat dalam ni. Bagus, Yen dah jumpa komputer. Sekarang semuanya berjalan lancar. Masukkan pendrive ke dalam komputer tu. Lepas tu, alien misteri akan curi masuk ke dalam sistem monyet angkasa. Access granted. Access granted. Yen, alien misteri dah berjaya kawal sistem monyet angkasa. Untuk hentikan laser, Yen kena pergi ke alat pemancar laser dan tekan butang merah yang ada kat situ. Kalau Yen tekan butang merah tu, misi kita berjaya dan bumi tidak akan musnah. Sekarang Yen kena cari jalan untuk pergi ke alat pemancar laser dan tekan butang merah tu. Apa benda ni? Huh? Ketua, saya rasa ada manusia yang masuk ke tempat kita. Apa? Ada manusia berani ceroboh masuk ke Brookhaven bulan? Perhatian semua monyet angkasa. Ada manusia sedang ceroboh tempat kita. Cepat cari dan tangkap manusia tu. Ada manusia masuk kawasan kita. Jom cepat cari dia.
betul manusia tu ceroboh masuk ke tempat kita, saya akan kejar dia sampai jumpa. Saya akan guna kereta bulan ni dan cari manusia tu dari udara. Saya dah lama marah dan tak suka pada manusia sebab manusia pentingkan diri dan tak sayangkan haiwan. Semua monyet cepat keluarkan pistol angkasa kita. Kalau saya jumpa manusia tu, saya akan tembak kaki dia guna pistol angkasa ni. Alamak, mereka dah tahu Yen ada dekat sini. Oh no! Yen kena menyorok cepat-cepat. Jangan bagi monyet angkasa tu tangkap Yen. Cepat, mari kita cari manusia tu sama-sama. Kat mana agaknya manusia tu menyorok? Kat mana agaknya manusia tu menyorok? Awak cari di sana, saya cari di sini. Baiklah. Tu dia, saya nampak manusia tu ada kat sana. Alamak, monyet angkasa dah jumpa Yen. Yen kena cepat lari, selamatkan diri. Tembak dia, jangan bagi dia lari. Mana manusia tu pergi? Dia hilang. Macam mana manusia tu boleh hilang? Apa yang jadi? Jangan risau, saya rasa dia tak boleh pergi jauh. Sebab saya dah tembak perut dia. Bagus, kalau macam tu, jom kita terus cari dia. Saya nak tembak telinga dia. Yen berjaya lari, tapi perut Yen sakit, kena tembak oleh monyet angkasa. Oh tidak, banyak darah keluar dari perut Yen. Yen, awak okey ke? Awak luka ke? Bertahan, Yen. Alien misteri, kepala Yen pening. Yen rasa nak pengsan. Yen bangun, bertahan, Yen. Maaf ya, alien misteri. Badan Yen dah tak kuat. Selamat tinggal semua. Bunyi apa ni? Apa jadi ni? Siapa yang tarik kaki Yen? Apa ni? Yen masih hidup. Tapi perut Yen kena tembak oleh monyet angkasa dan banyak darah keluar. Macam mana Yen boleh selamat? Siapa yang rawat Yen ni? Hai, awak dah sedar? Awak yang rawat Yen, tapi awak monyet angkasa. Jangan risau, walaupun saya monyet angkasa, tapi saya adalah seorang doktor. Tugas doktor adalah merawat sesiapa saja yang memerlukan, walaupun pesakit itu musuh utama kami. Terima kasih sebab selamatkan Yen. Tapi kenapa monyet angkasa sangat benci manusia dan nak musnahkan bumi? Baiklah, saya akan ceritakan semuanya dari mula. Ini sejarah lama, tapi sangat penting. Bertahun-tahun dahulu manusia ada satu impian besar. Manusia mahu pergi ke bulan. Tapi manusia takut sebab mereka tak pasti sama ada bulan tu selamat atau tidak. Kita tak boleh hantar manusia ke bulan sekarang. Tempat tu masih bahaya, kita tak tahu selamat ke tak. Kalau macam tu, saya ada satu idea. Apa kata kita hantar 2 ekor monyet dulu? Hahaha, idea yang bagus. Kalau monyet tu hidup, maksudnya bulan tu selamat. Inilah dia Momo dan Lala. Kami akan hantar 2 ekor monyet ni ke bulan. Roket dah bersedia, hantar mereka sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Roket itu terbang jauh, sampai ke bulan. Tapi tiba-tiba, roket tu meletup di bulan.
Angkasawan di bumi fikir misi mereka gagal, mereka fikir 2 ekor monyet tu dah mati dalam letupan tu. Tak apa, kalau 2 ekor monyet tu mati, tak ada siapa kisah. Sebab mereka cuma haiwan, nyawa mereka tiada nilai. Mereka tak sedih pun, malah mereka ketawa dan teruskan hidup macam biasa. Tapi mereka silap besar. Sebab 2 ekor monyet tu tak mati. Momo dan Lala sempat terpelanting keluar sebelum roket tu meletup habis. Lala, awak masih hidup? Ya Momo, nasib baik kita selamat. Roket dah hancur, kita terperangkap di bulan dan tak ada cara nak balik ke bumi. Tanpa bantuan, tanpa makanan, Momo dan Lala belajar untuk terus hidup di bulan. Mereka guna sisa serpihan roket dan satelit untuk buat tempat tinggal. Hari demi hari mereka belajar cipta alat, simpan tenaga matahari dan buat makanan sendiri. Kita kena kuat, kita kena buktikan yang kita boleh hidup tanpa manusia. Betul tu, manusia jahat sebab hantar kita ke sini. Akhirnya, mereka berjaya bina satu bandar yang hebat di bulan. Mereka namakan tempat itu Brookhaven Bulan. Dan dari 2 ekor monyet itu, lahirlah anak-anak mereka. Lama-kelamaan, kami jadi satu komuniti yang besar. Kami dikenali sebagai Monyet Angkasa. Itulah kisah Momo dan Lala, kisah monyet pertama yang dihantar ke bulan. Oh, jadi itu sebabnya sekarang Yen sudah faham kenapa monyet angkasa benci manusia dan mahu musnahkan bumi. Saya harap satu hari nanti monyet angkasa dapat maafkan manusia. Respond to a 10-7. Hello, Yen, awak dengar tak? Yen, awak masih ada di sana? Hello, alien mystery. Ya, Yen, selamat daripada dikejar monyet angkasa. Nasib baik awak masih selamat, Yen. Alien mystery sangat risau sebab talian kita terputus tadi. Tapi kita tak ada banyak masa. Yen kena tekan butang merah di alat pemancar laser itu sekarang. Kalau tidak dalam 2 minit lagi, bumi akan hancur sepenuhnya. Oh tidak, Yen kena cepat. Yen mesti selamatkan bumi sebelum terlambat. Bagus Yen boleh guna kereta bulan ni untuk pergi ke alat pemancar laser tu. Tengok cepat, manusia tu curi kereta bulan kita. Jom tembak dia. Jadi inilah dia butang merah yang boleh hentikan laser tu. Betul tu Yen, cepat tekan. Access granted. Tahniah Yen, laser tu dah tak ada. Dan awak berjaya selamatkan bumi dari musnah. Nasib baik sempat. Sekarang masa untuk Yen balik ke bumi. Jangan bergerak, saya akan tembak awak. Alamak monyet angkasa. Yen cepat lari selamatkan diri. Tapi Yen dah dikepung. Dan tak ada jalan keluar. Berani awak halang rancangan kami ya. Saya takkan maafkan awak. Awak takkan dapat lari, sekarang saya akan tembak awak. Saya nak tembak telinga dia. Tolonglah jangan tembak Yen. Bersedialah untuk kena tembak. Berhenti ketua, jangan tembak manusia tu. Doktor Monyet, awak yang rawat saya tadi kan? Doktor Monyet, kenapa awak halang saya dari tembak manusia ni? Cuba tengok kertas ujian darah ni. Budak ni adalah. Semasa saya rawat dia di hospital tadi, saya sempat buat ujian darah. Dan saya jumpa sesuatu yang mengejutkan. Budak ni,
Dia cucu kepada Zubaidah. Apa Zubaidah? Zubaidah. Dia baru sebut nama Zubaidah. Apa? Cucu angkasawan Zubaidah. Betul ke awak ni cucu Zubaidah? Ya, nama nenek saya Zubaidah. Dia memang pernah jadi angkasawan. Tapi, apa kaitan nenek saya dengan monyet angkasa? Saya pernah ceritakan tentang kisah Momo dan Lala, kisah 2 ekor monyet pertama dihantar ke bulan. Tapi saya tak bagi tahu awak satu hal penting. Sebenarnya, Momo dan Lala ialah haiwan peliharaan angkasawan Zubaidah. Kami akan hantar Momo dan Lala ke bulan. Saya tak setuju Momo dan Lala pun ada perasaan. Kita tak boleh buat jahat dekat haiwan. Apa awak merepek ni, haiwan mana ada perasaan? Jangan risau Momo dan Lala. Selagi Zubaidah masih ada, Zubaidah akan jaga Momo dan Lala. Kalau macam tu malam ni kita culik Momo dan Lala diam-diam. Zubaidah sangat sayang pada Momo dan Lala. Dia tak pernah setuju dengan rancangan hantar monyet ke bulan. Tapi Zubaidah tak tahu angkasawan jahat tu dah culik Momo dan Lala. Dan masukkan mereka ke dalam roket untuk dihantar ke bulan. Momo dan Lala tak sempat ucap selamat tinggal kepada Zubaidah. Mereka juga tak sempat cakap terima kasih sebab Zubaidah dah jaga mereka dengan penuh kasih sayang selama ini. Apa yang kamu dah buat? Kenapa kamu hantar Momo dan Lala ke bulan? Sekarang roket dah hancur dan mereka dah tak ada. Kamu berdua sangat kejam. Kenapa sanggup buat macam tu dekat haiwan? Zubaidah tak tahu kita masih hidup. Saya yakin dia sedang menangis sekarang sebab dia fikir kita dah mati. Betul tu, angkasawan Zubaidah memang sangat baik. Dia seorang je manusia yang jaga kita macam kawan. Jangan menangis ya Zubaidah, kami berdua selamat di sini. Ingat ya anak-anak, di bumi ramai manusia jahat. Tapi ada seorang manusia yang sangat baik. Namanya angkasawan Zubaidah. Dialah satu-satunya manusia yang kita boleh percaya. Momo dan Lala sudah meninggal 10 tahun lalu. Tapi kisah Zubaidah yang baik hati masih diceritakan sampai hari ini. Yan tak sangka nenek Yan ada kisah sedih macam tu. Sekarang Yan baru faham kenapa setiap malam nenek akan pandang bulan sambil peluk patung monyet. Nenek boleh Yan tanya sesuatu tak? Kenapa setiap malam nenek selalu pandang bulan sambil peluk patung monyet? Sebab nenek rasa bersalah, nenek tak sempat selamatkan kawan nenek. Mereka dihantar ke bulan tanpa ucapan selamat tinggal. Maafkan kami sebab menyerang bumi. Sebenarnya kami bukan mahu bermusuh. Bilangan kami makin ramai, tapi makanan di bulan semakin berkurang. Sebab tu kami jadi tertekan. Dan tanpa sedar kami mula salahkan manusia. Padahal kami memang suka tinggal di bulan dan bina keluarga di sini. Tapi kami tak tahu nak buat macam mana bila makanan makin habis. Jadi monyet angkasa susah hati sebab makanan di bulan makin berkurang. Kalau macam tu, Yan ada satu idea. Yan, petang nanti jom kita tengok wayang nak. Maaf ikhwan, setiap hujung minggu Yan ada tugas penting yang Yan tak boleh tinggal. Tugas penting? Apa agaknya Yan buat setiap hujung minggu? Aisyah pun pelik, Yan selalu sibuk setiap hujung minggu. Hai, nama saya Yan. Dari luar saya nampak macam budak sekolah biasa. Tapi sebenarnya saya ada satu tanggungjawab besar. Satu tugas rahsia yang tak semua orang boleh buat. 3 minggu lepas, bumi hampir musnah bila monyet angkasa serang dengan laser dari bulan. Untuk selamatkan dunia, Yan pergi ke bulan dan hentikan alat pemancar laser tu. Yan jumpa banyak monyet angkasa. Mereka sebenarnya tak jahat. Mereka cuma terdesak. Dulu nenek moyang mereka bernama Momo dan Lala telah dihantar ke bulan oleh manusia sebagai bahan ujian. Mereka berjaya hidup sendiri, bina keluarga, malah buat bandar Brookhaven versi bulan. Tapi kelamaan bilangan mereka makin ramai dan makanan pula makin kurang. Mereka mula rasa marah dan lama-lama mereka fikir manusia yang jadi punca semua masalah ini. Tapi Yan tahu, jauh dalam hati mereka, mereka tak berniat jahat. Jadi Yan buat perjanjian dengan mereka. Setiap hujung minggu, Yan akan hantar makanan dari bumi ke bulan, supaya mereka tak lapar lagi. Itulah tugas dan tanggungjawab Yan.
Yen, cepatlah, alien misteri dah lama tunggu. Baiklah, jom ke bulan sekarang. Alien misteri kat mana dia? Dia tengah tunggu dalam piring UFO tu. Okey, kalau macam tu, jom. Wah, kita dah sampai ke Brookhaven bulan. Hey, semua tengok tu, Yen dan alien misteri dah sampai. Yen, minggu ni awak bawa makanan apa untuk kami? Hari ni, Yen bawa makanan paling sedap dari bumi. Sedap betul coklat ni. Wah, sedapnya. Sedap betul coklat ni. Sambil mereka seronok makan coklat, mereka tak perasan ada seorang wanita perlahan-lahan berjalan ke arah mereka. Mereka selalu dengar kisah tentang wanita ini, tapi mereka tak pernah jumpa wanita ini. Tak pernah pun tengok muka sebenar dia. Hei awak, lepas makan coklat jangan lupa gosok gigi ya. Ha? Awak ni siapa? Selamat perkenalan, nama saya Zubaida. Zubaida, awak adalah Zubaida. Manusia baik hati. Tekan sini sebelum terlambat.